Ibu, ibu, engkaulah ratu hatiku. Bila ku berduka, engkau hiburkan selalu. Ibu, ibu, engkaulah ratu hatiku. Tempatku menyerah kasih tiap waktu. Betapa tidak hanya engkaulah yang menyinari hidupku. Sepanjang masa engkau berkorban, tidak putusnya bagai air lalu. Ibu, ibu, engkaulah ratu hatiku. Tempatku menyerah kasih, wahai ibu. Sallu ala Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salim. Jadi kalau kita hormat mak yang mengajar kita bercakap, jangan kita melawan bercakap dengan dia. Macam tadi kan ibu bertatih kan, kita bertatih tu ajar berjalan. Ada anak sanggup sepak mak dia. Astagfirullahaladzim. Mak tu yang ajar berjalan. Bila sebut ibu ni, kita sebagai pasangan, ibu mentua kita juga adalah ibu kita. Ibu bapa kita. Belum lagi tak apalah, sabar. Ibu saudara kita. Ibu kita. Balik kampung, jangan tak bagi duit. Makcik, pakcik. Dia nak putus silaturahim, tu dia punya pasal. Kita jangan. Pahala dapatkan mak bapak kita dalam kubur sebab kita menghubungkan silaturahim dengan adik-beradik ni. Tak banyak perlu bagi pun. Diorang bukan minta duit pun sebenarnya. Kita pun dah tua besok. Orang mula RM10 pun besar dah. Ingatan. Bukan nilai tu. Tapi kalau bagi RM1,000 lagi bagus. Nak bagi lebih-lebih lah. Sedikit kan. Nak bagi. Tapi dia bukan minta. Macam mak kita telefon minta bukan nak duit. Dia nak jumpa kita. Kan? Kita dah asam. Kirim. Ada. Bagi kat apa yang jaga kubur kat sana tu. Dia free apa tu. Ni selesai pengiriman jet. Ni kubur-kubur ni tolong ni kan. Bagi. Mak kita, bapak kita ada kat situ. Ada pahala. Sampai. Tak sempat pun ke sana. Buatlah sempat. Sebulan sekali. Mungkin seminggu sekali. Hari Jumaat kerja kan. Buatlah sempat. Jangan tu hari raya pula. Penuh lah kubur hari raya. Lepas tu tak ada lah. Kan? Jadi ingat. Ingatan sekali lah. Okay. Jadi ingat apa dia ibu kandung. Kadang ada orang ibu angkat pun tolonglah. Walaupun dia ibu angkat, tapi kalau dia boleh daripada kecil. Saya kecewa ada seorang anak saudara saya. Saya beraya itu pergi rumah dia. Tahun lepas lah. Mana anak saudara ni? Dia kata dah tak balik lah. Dia kata. Sebab dia anak perempuan. Dia ada 3 anak lelaki. Anak perempuan seorang. Dia besarkan daripada kecil. Tapi tak beritahu dia tu anak angkat. Masa nak angkat nikah. Hafsah binti lain. Kan, cari-cari tak jumpa bapak dia. Terus tak balik dah. Saya kadang-kadang jumpa dia, kenapa macam tu kan? Saya gerak hati saya, bukan kurang ajar macam tu lah. Kita tak boleh lah kan. Kita cakap lembut lah. Kenapa kurang ajar macam tu? Kena cakap hikmah sikit lah kan. Macam tu kan. Menitik air mata tu. Tapi kalau mana pergi ni? Itu mak angkat bukan mak kandung. Bagilah. Cuma saya dulu dinasihatkan oleh doktor lah. Kalau orang tua kita kalau sakit macam mana pun, dia kena kita dapatkan nasihat pada doktor. Kita tak tahu nak jaga orang tua ni sakit. Kadang-kadang kita suap-suap, tangan dia tak bergerak. Doktor marah. Asal awak bagi ni, kasih tangan mak awak bergerak. Kalau dia biar macam tu, apa dia tak boleh bergerak? Kita pula salah. Kita, yelah orang kata istilah manjakan tu, dari segi orang sakit. Dia tak boleh terlalu dimanjakan kan. Cuma kita janganlah kasar itu je. Jangan bawa dia jalan keluar-keluar juga. Jadi tuan-tuan perempuan jangan marah kan kalau ada orang nampak orang tu dah sakit-sakit duduklah rumah. Jangan. Kita besok kita belum sakit. Bawa jalan-jalan, pijak rumput tadi. Dia lama tak pijak rumput, orang tua pun tak jalan balik lah. Jangan nampak pijak rumput. Tak ada rumput dah kat sini.
Ada rumput dah semua letak kan. Padang banyak. Ni bawa lah tadi. Saya kesian ada seorang budak tu dia tolak. Tak tahu mak dia ke siapa. Pagi-pagi saya nampak dia tolak sampai ke depan. Naik wheelchair tu. Nak berhenti ni juga kan. Dan kita tengah pergi kerja apa semua tu. Jadi tak tahulah kan. Satu hari kita nak jumpa dia. Sanggupnya dia tolak kan. Tak kisahlah dia jumpa kerja apa ke. Tak kisahlah tu. Tapi kita nak sanggup kan. Gitulah kan. Jadi kita ni lah. Dia ibu tu. Ni okey. Kita terus pada tujuan niat. Sebenar kita belajar bahasa Al-Quran ni nak fahamkan bahasa Al-Quran. Nanti besok tahu. Surah An-Nisa. Apa maknanya An-Nisa? Perempuan kan? Dia kata nama kawan saya Ustaz. Nisa nama kawan dia kat sekolah. Nisa ni perempuan. Ada surah lelaki tak? Siti Kasim patut jawab dia ni. Dah lama mana Siti Kasim? Dah lama tak dengar nama dia kan? Asyik bangkang kan. Perempuan. Surah dalam Quran Tuhan dah angkat orang perempuan daripada awal 1400 dulu. 1400 tahun dulu dah. Nak wanita dah ada dah dalam Quran. Surah lelaki tak ada. Kan? Okey. Surah An-Nisa'i. Kenapa A? Sudah. Masa inilah Ustaz ajar saya terdelap Ustaz. Kenapa suratul Nisa'i tak suratul Nisa'u? Nisa'a. Allah. Setelah saya terdelap sesaat. Mudhaf ilaih. Itu kalau siapa yang simpan nota lah. Mudhaf ilaih. Suratul Nisa'i. Suratul Fatihati. Biasa kita Fatihah kan. Bukan mati tau hujung tu. Kalau mati jadi lah pula nanti. Suratul Ma'idati. Suratul Falaqi. Suratul Ikhlasi. Suratul Fajri. Suratul Asri. Semua I hujung kan. Kan? Kena ingat itu kan. Mana tu? Mudhafun ilaih. Boleh ya? Jadi kalau ni. Kalau benda tu bersambung ke apa ke, kita tahu. Nak membariskan besok. Ada markah tu. Ada markah tu. Okey. Surah wanita. Okey. Fa. Ni ada dua kat situ. Fa tu mana? Maka. Fa. In tu jika. Fa'in. Fa'in jika. Haftum. Haf ni apa? Kita selalu minta al-khawf wal ju' kan. Minta apa dalam surah Li'ilaf Quraisy. Apa tu? Jauhkan kita daripada takut dan juga lapar kan. Khawf ni makna takut. Kita doa tu yang minta kita lindung tu. Maknanya khawf. Kalau kita dalam ada satu solat namanya solatul khawf. Maknanya ketika perang kita dalam keadaan takut. Keadaan takut pun kita kena wajib semayang. Apatah lagi tak takut. Tengah relax tak semayang. Kenapa? Tak ada apa nak ditakutkan. Tak ada apa nak ditakutkan kan. Kalau askar dia akan ajar cara perang. Ni sujud. Tak apalah. Itu tak berlaku lagi kan. Tapi kalau ni. Tapi tengah perang pun nak tak semayang. Semua dah takut dah kan. Tapi maksud saya dalam keadaan berjaga. Jangan tak semayang pula kan. Orang ni semayang. Orang ni jaga. Orang ni macam itulah. Tapi ada cara semayang ketika takut. Jadi khiftum. Jika kamu takut. Khawf. Wal khawf. Wal ju' kan. Allah tak dapat. La tu tak. La tu tidak. Allah tu mana tak dapat. Ta'dilu. Ta ni tadi. Kamu. Waw alif kat belakang tu menunjukkan kamu lah. Ya ayyuhallazina amanu. Ada waw alif kat belakang tu kamu. Yang beriman tu kan. Dia ta'dilu. Jika kamu tidak boleh berlaku adil. Allah ta'dilu. Adil kat situ. Ada ain dalam kat situ kan. Fawahidah. Fa tadi apa? Kalau catat tadi ingatlah maka. Wahid. Satu. Wahidah tu. Satu je lah. Satu je lah. Apa ayat ni? Surah Nisa ayat 4 ni. Maka jika kamu takut untuk berlaku adil. Maka satu je lah kahwin tu. Itulah. Tak boleh berlaku adil. Kahwin satu je lah. Redha je lah apa yang ada kan. Gitulah lebih kurang macam tu kan. Sebab ada, saya ingat dia Dr. Zakir Naik. Quran satu-satunya ada ayat yang mengatakan kahwin satu je lah. Kitab lain semua tak nak. Kitab Bible semua tak ada. Diorang duk kata, Islam ni kahwin 4 lah apa kan. Okey, mana kat Bible mengatakan kau kena kahwin satu? Diorang tak jumpa. Cuma diorang tak praktik je. Maknanya agama dia lagi benar kan kahwin lebih daripada 4 pun. Kalau Dr. Zakir Naik dulu apa tu. Yang Afrika Selatan serupa Syekh Ahmad Didat. Dia kan dia baca Bible baca dia kitab lah. Tak ada jumpa pun yang mengatakan babi pun haram. Dalam kitab Bible swine tu dia panggil swine haram. Tapi dia kata tu zaman dulu sekarang okey.
Kuman dah tak ada. Wah, dia kata kuman dah tak ada. Dia sebut swine. Memang ada jelas. Saya pun tengok dia punya Bible tu. Saya dulu masa duduk kat sana, ada kawan saya tu memang dia Kristian. Memang kita selalu berdialog lah benda ni. Tapi dia kata ni swine. Dia kata itu zaman dulunya. Swine masa tu kotor kan. Sekarang bersih. Bersih sangat lah. Saya duduk kulai dulu, saya tahu lah Cina penuh. Pergi sekolah tu, ya Allah, pakai, dulu tak ada mask kan. Memang tutup. Tapi dah hari-hari dah lali. Dah lali dah bau-bau benda tu kan. Yelah, 90% Cina. Kulai tu. Kan? Jadi nak buat macam ni. Jadi nak ceritanya, kalau tak mampu, kahwin satu je lah. Itu je lah. Nak cuba juga, cubalah. Saya ada kawan masa kat sana dulu lah. Dia kata, kahwin 2 best tak? Saya tanya dia dah kahwin 2. Dia tanya, kahwin 1 best tak? Best kan lah. Kahwin 2 lagi best. Wah, seronok lah. Kahwin 1 masalah tak? Masalah. Kahwin 2 lagi masalah. Sudah. Perempuan suka tu kan. Kan? Kalau ikutkan nak kahwin lagi ke? Nak kahwin? Ke cikgu ada kat belakang, tak berani nak sebut. Ustaz memang dah inform awal lah. Kan? Dia nanti pagi rasa dulu kan. Kan? Itulah dia. Kita ni lah. Sebab kahwin 1 ni menunjukkan sunnah juga. Sebab Al-Quran perintah. Tapi mungkin ada sebab-sebab yang tak boleh dielakkan. Allah bagi jalan keluar. Bukan maknanya tak boleh langsung. Yang tu ada sebab-sebab lah. Sebab dulu kan para sahabat kan ramai yang mati kan, syahid. Jadi kan, dan kita pula jenis tak boleh tengok orang susah kan. Saya ni ada orang lembut hati. Tak boleh tengok Cik Ani susah kan. Itulah. Jadi kahwin kan. Tambah satu lagi kan. Terus tinggal lembut hati kan. Tapi kita tolonglah. Banyakkan sahabat tu dia tolong ibu-ibu tunggal lah. Macam saya, isteri saya tak kisah. Kalau abang cakap nak tolong ibu tunggal, silakanlah. Dia kata. Dekat kampung dia ramai ibu tunggal umur 70, 80, nak 100 pun ada. Abang kahwin lah. Kan kata nak tolong. Agak-agak lah bagi kan. Umur 80. Tu ni. Putus harapan. Ingat bagi. Ada tak rumah? Kan gitulah. Jadi apapun. Yelah macam mana sabar je lah kan. Kan jadi itulah memang banyaklah pembahasan tentang tu kan. Tapi itulah kalau boleh kita selesai cara yang baik lah. Okay. Ada soalan teman-teman? Kita pernah lapar di sana telur. Ya.